Kembali lagi kita dalam langkah pertama, segalanya bermula di sini. Macam mana pula bila kita dah adakan exam peperiksaan, semuanya tertulis dekat atas kertas, cara pendidikan civic yang kita belajar, moral semua tu. Tapi adakah ianya cukup untuk persediaan di luar sana nanti? Okey, berkenaan dengan ujian moral dan juga civic. Okey, untuk pendidikan civic yang baru ini sebenarnya tiada peperiksaan. Tiada peperiksaan. Yang ada hanyalah pendidikan agama Islam, itu pun di sekolah menengah. Itu di sekolah rendah dia ada ujian yang biasa sajalah. Untuk pentaksir, kita panggil dia pentaksiran. Pentaksiran ni kita untuk mengetahui di mana tahap murid itu. Bagi satu cikgu, adakah ia memberikan kesan impak yang negatif kepada masyarakat bila pelajar-pelajar ni yang dah diterapkan nilai moral, nilai civic, tapi masih lagi tak ada moral dan civic dia? Adakah dia memberi kesan kepada generasi akan datang ni? Kesan generasi akan datang, saya kata iyalah. Sebabnya tugas guru ni amat berat. Dia sebenarnya guru dia lebih kurang macam arkitek. Dia mengajar manusia supaya menjadi manusia. Mereka bentuk. Susah ni. Jika seorang guru itu mengajar salah, 30 generasi akan rosak. Bahaya tu. Sebab apa saya kata kesan negatif. Macam Jepun, kita tengok negara Jepun. Okey, kita tengok dengan adabnya jumpa orang dia tunduk, jumpa sampah lagi dia kutip, dan nak naik orang kata eskalator ataupun train dia beratur. Saya pernah bertanya dekat orang Jepun itu, sebab kami di jabatan ada orang kata kerjasama lah. Saya pernah bertanya dengan pegawai di Jepun tu, kata bagaimana Jepun dia boleh mendisiplinkan rakyat dia daripada sekecil-kecil orang sampailah setua-tuanya. Macam mana kita jadi terfikir, macam mana dia boleh buat macam ni. Dia kata Jepun ni dia buat selama 3 generasi dan dia tak ubah apa-apa. Saya tambah sikit. Sebenarnya masyarakat Jepun saya pernah terbaca disebabkan metod dia orang mengajar untuk 3 generasi tadi tu, daripada anak kecil sampai ke besar, adalah semangat ninja dia. Saya pernah baca. Ninja ni dia berpegang, dia hidup dengan maruah. Kalau dia buat salah, dia mengaku dia buat salah. Dia tak akan buat salah kalau sebelum-belum dia tak nak buat salah. Dia patuh pada pemerintah ataupun ketua dia. Cikgu rasa kan macam tak kisahlah cikgu ke Azrul kan, rasa kita Malaysia ni boleh tak mengimplementasikan benda yang sama seperti Jepun, buat 3 generasi tu untuk mendapatkan rakyat yang begitu berdisiplin dan bermoral tinggi? Adakah ia sukar atau sebenarnya senang? 3 generasi masa lama juga Dia kan? senang nak cakap, nak buat dia sukar. Dia betul saya setuju. Dia sebenarnya macam tadi, kurikulum dirangka cukup cantik, sebenarnya cukup cantik, tapi disebabkan ada orang kata pengaruh-pengaruh lain tu menjadi budaya itu, amalan pembudayaan itu susah. Hasrat sebenarnya kita nak menjadikan budaya benda yang simple dulu, sampah toilet awam jangan kotor selepas kita guna flush. Di Jepun pun sama. Saya nak sentuh Jepun sebab kita dah bercakap mengenai Jepun kan. Itu contoh yang terbaik lah sekarang ni. Kata di Jepun sebelum dia masuk toilet, dia tengok toilet tu bersih, betul tak? Dia guna. Selepas dia guna toilet tu, dia akan keluar, dia pastikan bahawasanya toilet tu seperti yang dimasuk tadi. Dia fikir apa? Dalam diri dia fikir, aku tak boleh buat kotor. Sebab apa? Orang lain nak guna. Dia fikir orang lain. Kita tak sampai tahap fikir orang lain. Kita mungkin fikir pentingnya di sini ialah bukan kata di pihak kementerian ataupun jabatan pendidikan dan semua, ataupun pihak cikgu. Sebenarnya ini sebenarnya peranan semua orang, komuniti. Support lah. Sebab kita betul. Kalau kita mengharapkan satu pihak aja nak buat kerja, contohnya kita dah tahu Kementerian Pendidikan adalah untuk mengajar anak-anak saya, anak-anak kita ni tentang moral dan juga civic dan juga adab dan sebagainya. Salah, kita ada pihak polis. Kalau salah, tangkap pihak polis, penguasa dan sebagainya. Sebab apa? Kita dah tahu dah kat Malaysia ni orang ni ada jadi apa-apa dia orang yang buat, dia orang yang tangkap. Tapi apa peranan kita sebagai masyarakat? Itu yang sebenarnya civic nak sebenarnya. Kira-kira macam tu bagi saya kan, bentuk masalah kita ni adalah masalah masyarakat, bukan masalah individu. Sebab mungkin kalau kita seorang, kita boleh ikut peraturan tu, tapi bila kita ramai, aku tak buang sampah, dia buang sampah, biar aku buang je. Seorang tu tengok seorang tu buang,
kita pun ikut buang. Dia pun boleh, kita pun buang je lah kan. Masyarakat lah, bagi saya masyarakat Ibu bapa dan juga pihak kerajaan kena banyak lagi kempen-kempen secara moral dan sebagainya. Tapi bila dah buat banyak-banyak, ibu bapa kena tarik sekali lah kan. Apa-apa pun bermula daripada rumah. Saya kata memang maha guru tadi, pakar rujuk tu. Maha guru. Macam cikgu lah, apa harapan cikgu kepada generasi-generasi yang akan datang, adik-adik yang luar sana tu kan. Apa harapan cikgu? Okey, harapan saya untuk anak-anak di luar sana lah. Dengar. Untuk anak-anak di luar sana, sebenarnya kita kita kena tahu apa tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Apa sebenarnya yang kita boleh buat sebagai seorang pelajar, apa yang tak perlu kita buat. Itu yang penting. Kebanyakannya pelajar kita dia tak tahu apa yang dia buat ni betul ke salah ke. Yang pertama betul lah, kita kena dengar nasihat cikgu, nasihat ayah kan. Dia sebenarnya macam tu lah. Harapan saya macam tu. Macam mana pula pendapat Abang Azrul? Saya amat khawatir dan takut pada generasi-generasi akan datang dalam bab komunikasi. Sebab tanpa komunikasi yang bagus, maka akan ada masalah adab, masalah civic, masalah moral dan sebagainya. Kan? Jadi kadang-kadang ialah kalau kita nak kawal zaman sekarang ni dengan social medianya, dengan banyak info yang di luar kawalan ibu bapa. Jadi bagaimana kita nak mementeras perkara ini memang susah kan. Tapi ada cara ni, kita sebagai ibu bapa kita cuba sedaya mungkin lah. Mana yang salah kita tegur, mana yang baik kita jadikan teladan. Kan? Sebab itu satu cabaran pada ibu bapa dan juga guru-guru dan juga masyarakat untuk mendidik sekeliling kita. Macam-macam lah kita kupaskan isu-isu untuk nilai moral dan civic ni kan, betul tak? Okey. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan sebenarnya. Terima kasih Cikgu Terima kasih. Terima kasih Abang Azrul. Apa pun sesuatu yang dirancang hendaklah dijalankan. Sesuatu perubahan yang hendak dibuat perlu ada permulaan. Sebuah cita-cita bukan sekadar angan-angan sahaja. Semua ini memerlukan langkah pertama. Tanpa langkah pertama, tidak mungkin perjalanan beribu batu akan bermula. Tanpa langkah pertama, tiada kejayaan akan dicapai. Dengan kaki kanan, langkahlah setapak ke depan. Saya Fiza. Saya Amira Amal. Langkah pertama, segalanya bermula di sini.